Hari ini saya nak mulakan pembinaan dinding pada bahagian sudut ni. Cuma saya mahu bahagian ni berlainan dari dinding yang saya dah buat sebelumnya. Asalnya saya mahu ada bahagian rumah ni yang kelihatan sedikit rustik. Masalahnya, bahan rustik asal yang saya simpan telah diambil oleh pengumpul besi buruk semasa ketiadaan saya. Jadi bahan apa pula yang saya nak guna kali ni? Itu akan saya kongsikan sebentar lagi. Sekarang, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Zinc karat adalah bahan mudah untuk kelihatan rustik, tetapi bukanlah zinc jenis ini. Ini zinc kilang dan bukan zinc yang sering digunakan oleh rumah kayu dulu-dulu sehingga kelihatan berkarat. Zinc yang anda sedang lihat ini asalnya tiada pun di sini. Bahkan tiada satu zinc pun yang dibawa oleh tukang yang saya upah untuk membuka rumah lama yang saya beli sebelum ini. Alasan mereka, zinc semua dah hancur. Lalu saya membuat lawatan akhir ke tapak dan mengambil semua baki-baki kayu dan zinc yang ada dan bawanya ke tapak rumah kayu ni. Malangnya, zinc bumbung asal yang mahu saya jadikan dinding ini telah diambil oleh pengutip besi buruk semasa ketiadaan saya. Maka tinggallah saya dengan zinc kilang ini. Dari detik itu, zinc kilang ini telah saya gunakan untuk menutup pampang lantai dari panas dan hujan. Kemudian zinc ini saya jadikan alas berteduh supaya lebih redup ketika melakukan kerja. Sehinggalah selesai kerja-kerja menaikkan atap rumah ini. Asalnya saya mahu gunakan zinc ini sebagai atap, tapi kelebarannya tidak mencukupi. Kini bagi memenuhi usaha untuk menyelamat atau menggunakan segala bahan yang ada, saya mengambil keputusan untuk menggunakan zinc ini sebagai sebahagian daripada dinding di rumah kayu ini. Seperti yang anda lihat, zinc kilang ini berwarna biru. Jadi saya perlu baik pulih dan cat semula. Kalaulah ianya zinc rumah lama, maka saya akan biarkan ia kelihatan berkarat. Untuk mengguna semula zinc kilang ini, saya perlulah ketuk semula beberapa bahagian sebelum potong. Cabaran untuk kerja-kerja begini pada saya ialah ukuran pemotongan dan pemasangan. Apa-apa sahaja yang perlukan ukuran yang tepat adalah amat mencabar bagi saya. Ditambah pula dengan cara pemasangan yang memerlukan saya untuk memanjat. Pemasangan zinc untuk dinding rumah bawah ni ringkas sahaja. Selagi ada ukuran dan potongan yang tepat, saya hanya perlu menyusun dan skru sahaja mengukurkan skru zinc ke kayu.
Sekarang hari pun dah tengah hari dan setakat ini dulu yang dapat saya siapkan setakat ini. Lepas rehat nanti, saya akan sambung semula. Untuk pemasangan zinc di bahagian atas ni, ada sedikit cabarannya. Terutama di bahagian bucu ni, yang terbahagi dua untuk disesuaikan dengan kedudukan atap untuk tingkat bawah rumah ni. Kalau dilihat daripada dalam bahagian dinding zinc ini, memang akan kelihatan seperti dinding kilang atau bengkel. Itu tak jadi masalah kerana pelbagai siapan dinding dalaman boleh ditambah kemudian. Boleh letak kayu pallet, plywood dan macam-macam. Terpulang kepada apa yang terlintas di fikiran nanti. Di sini saya putuskan untuk membuat satu dinding penuh berasaskan zinc ini bagi keseluruhan permukaan tingkat bawah hingga ke atas. Biar ia seragam namun berbeza dengan dinding-dinding yang lain. Ini adalah bahagian yang agak rumit bagi saya sebab perlu memotong singit zinc di bahagian atas, kemudian perlu memanjat pula untuk memasangnya. Sudut-sudut seperti inilah cenderung untuk saya melakukan kesilapan, sama ada ketika melakukan ukuran ataupun ketika pemotongan. Dan ya, di sini saya membuat sedikit kesilapan. Zinc yang saya potong ni kekurangan sebanyak 7.2 cm di bahagian yang paling sukar. Nak tak nak, terpaksa ukur semula dan potong yang lain. Dan zinc ini perlu saya pasang di sudut yang paling tinggi dan agak sukar. Tak apalah, kita buat pelan-pelan, yang penting selesai. Sekarang saya nak pasang beberapa keping zinc pada bahagian dinding belakang rumah ni. Bahagian ni ringkas je, hanya perlu potong panjang dan pasang je. Mana-mana bahagian zinc yang tak cukup panjang, saya akan sambung je. Yang penting, semua zinc yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Untuk dinding belakang ni, saya akan gabungkan zinc ini dengan dinding papan. Buat masa ni, saya masih memikirkan corak susunan papan yang akan saya letakkan. Yang pasti, saya juga mahu dinding bahagian ini berlainan dari dinding-dinding di bahagian yang lain. Karat besi adalah sesuatu yang boleh dirawat semula. Selagi karat tu tak makan dalam, rasanya masih boleh digosok, dibersihkan dan kemudian dicat semula. Lagipun warna biru pada zinc ni tak masuk dengan konsep rumah yang saya sedang buat ni. Berkenaan bab plastik pula, rasanya perlulah diubah. Dinding macam ni akan kelihatan lebih kepada rumah kontena atau contemporary modern atau apa sahaja istilahnya hari ini. Bagi saya okey je selagi kelihatan kemas. Yang penting sekarang saya kena gosok dan bersihkan sikit zinc-zinc ini sebelum dicat semula.
Untuk zinc-zinc ni, saya akan cat menggunakan cat anti karat. Sekarang ni cat anti karat ni dah ada beberapa pilihan warna. Jadi alang-alang tu, saya beli terus warna seperti warna akhir yang saya nak untuk dinding ni. Jadi tak perlulah tambah cat lain. Tapi nanti bila-bila nak tukar warna lain, tak jadi masalah. Boleh cat kemudian. Ini kali pertama saya beli yang 1 liter secara online. Nampaknya salah satunya ada bocor pula. Apa yang saya suka tentang cat ni ialah dia berasaskan air. Tak macam cat biasa untuk kayu atau besi yang berasaskan minyak. Maknanya kalau terkena tangan, boleh terus basuh macam tu je menggunakan air. Sekarang dinding ni akan saya cat menggunakan berus sahaja. Kebiasaannya cat ini akan datang bersekali dengan berus, tapi berus dia kecil je. Berjanggutlah kalau nak cat dinding besar macam ni. Jadi kenalah beli dan pakai berus yang besar sikit. Saya sengaja tak gunakan roller, sebab rasa lagi senang nak bawa bekas 1 liter ni sambil mengecat. Lagipun kalau guna berus ni, lagi senang nak sapu cat kat permukaan zinc yang ada bongkol-bongkol ni. Untuk permulaan ni, saya akan cat dulu bahagian yang berkarat dahulu, sebelum nanti saya akan sapu 1 lapisan cat untuk keseluruhan dinding. Biar kering dulu selepas itu, kemudian saya akan tambah lagi 1 lapisan cat. Baiklah, sekarang saya dah pun siap cat bahagian yang karat-karat dahulu. Lepas kering ni, saya akan sambung untuk cat lapisan pertama untuk keseluruhan dinding. Sebenarnya, zinc ini lebih mudah jika digosok dan dicat dulu sebelum dipasang. Terutama untuk bahagian yang sulit dan tinggi macam ni. Tetapi bila kita berkejar masa, terutama jika dibuat berseorangan, banyak faktor-faktor lain yang perlu difikirkan sebelum memutuskan sesuatu. Saya tidak katakan ini adalah keputusan terbaik, tetapi ini adalah pengalaman terbaik.
Dari pengalaman, kita boleh perbaiki sebarang kekurangan untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. Alhamdulillah, akhirnya siap juga kerja-kerja mengecat dinding ni. Secara kasarnya, boleh dilihat yang dinding ini masih kelihatan sedikit kebiru-biruan walaupun nampak lebih bersih. Ia tak menjadi kelabu lebih gelap seperti yang saya harapkan. Sebelum ni, cat anti karat ni saya pernah guna untuk mengecat besi grill dan bukan ruangan luas dinding seperti ini. Cat yang berasaskan air ni rasa dia kurang melekat untuk permukaan besi berbanding dengan cat yang berasaskan minyak. Dapat kita lihat di permukaan ni, sapuan dia agak nipis dan kurang sekata walaupun telah masuk ke lapisan yang kedua. Tapi mungkin juga disebabkan saya menggunakan bros dan bukan roller. Mungkin dengan roller hasilnya akan lebih baik. Tapi tak mengapa, sekurang-kurangnya tak kelihatan lagi karatnya. Saya tahu mungkin ada di antara anda yang menonton video ni merasakan ada warna yang lebih sesuai. Tapi tidak mengapa, anda boleh gunakan warna kegemaran anda tu pada projek anda sendiri nanti. Apa yang ada dalam video ni, ambillah sekadar hiburan atau buah fikiran. Saya sendiri pun mungkin akan tukar warna yang lain kemudian. Tapi itu saya akan gunakan cat biasa untuk besi yang berasaskan minyak. Bagi saya setakat ni, ini adalah sesuatu yang di luar jangka. Sebelum ni, saya tak pernah terfikir untuk guna zinc ni pun sebagai dinding, melainkan sebagai atap sementara. Jadi kombinasi ini adalah sesuatu yang baru bagi saya. Lepas ni akan buat dinding yang lain pula. Nak rupa dinding macam mana tu, saya pun tak tahu lagi. Tunggu sahaja nanti. Mudah-mudahan nanti digunakan buah-buah fikiran yang lain dan dipermudahkan urusannya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke tahap ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan yang lain. Moga-moga boleh sama-sama mendapat manfaat sedikit sebanyak. Jangan lupa untuk jaga kesihatan, jaga makan dan minum. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.